Seramai 12 individu dirakam percakapan bagi membantu siasatan sekumpulan lelaki melarikan diri selepas insiden sambung bersenjata kedai emas bernilai RM9.7 juta di Brickfield semalam. Ketua Polis Daerah Brickfield, Asisten Komisioner Polis Ho Chang Ho berkata keterangan yang direkodkan melibatkan pengadu pemilik premis dan 10 pekerja kedai emas berkenaan. Hasil siasatan mendapati suspek menggunakan nombor pendaftaran milik sebuah kenderaan yang sah berdaftar dan polis turut mengambil keterangan pemilik asal nombor pendaftaran berkenaan. Tambahnya, polis juga sedang meneliti rakaman kamera litar tertutup CCTV di sekitar kawasan bagi menjejaki pergerakan suspek selepas melarikan diri. Beliau berkata penelitian dilakukan termasuk analisis rakaman CCTV dari beberapa lokasi berhampiran. Terdahulu, media melaporkan seramai 4 lelaki bersenjata melarikan barang kemas bernilai RM9.7 juta dalam kejadian di sebuah kedai emas di Jalan Tun Sambatan sekitar jam 11 pagi. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus dilaporkan berkata, suspek yang bersenjatakan 2 pistol tiba di lokasi dengan menaiki sebuah kereta jenis Nissan Almera berwarna putih. Katanya kumpulan itu kemudian menyerbu masuk ke dalam premis dan mengugut pekerja sebelum memecahkan beberapa kaunter pameran.